Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang selaku pengerusi majlis pada malam yang mulia ini. Yang dikasihi Ashabul Fadilah, tuang-tuang imam, tuang-tuang bilal, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang mulia, dalam majlis ilmu, setelah daripada kita mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah, sementara kita menunggu solat isyak secara berjemaah. Kita mengharapkan majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang diberikan kepada hamba untuk dibincangkan pada malam yang mulia ini adalah persiapan untuk bulan Ramadan. Kita sekarang ni berada pada bulan Rejab, betul tak? Kita berada pada bulan Rejab. Bulan Rejab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian kita akan berhadapan pula dengan bulan Ramadan. Jadi sebenarnya dah lama dah, pejang celek dekat dah kita dengan Ramadan. Sebenarnya adalah bulan Ramadan satu peluang yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada hamba-Nya. Demikianlah yang sepatutnya menjadi keyakinan setiap orang Islam. Setiap orang Islam mesti meyakini bahawasanya bulan Ramadan bukanlah satu bulan seperti bulan-bulan yang lain. Bahkan ia ada kelebihan tersendiri, adalah anugerah dan peluang yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kalau kita tengok kepada sejarah salafus salih, mereka cukup memuliakan bulan Ramadan, sehingga ada riwayat dari kalangan ulama para salafus salih dulu, mereka setelah daripada Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan agar ibadat yang dilakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan lagi diberdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi peluang pula kepada mereka dapat berjumpa dengan Ramadan pada tahun yang berikutnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang cukup diambil berat dan dimuliakan oleh generasi salaf dulu, sehingga kita dapat melihat bagaimanakah persiapan mereka untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Dan kita boleh melihat generasi salafus salih dulu memuliakan bulan Ramadan dengan mereka cukup gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah
agar mereka dapat sampai pula pada bulan Ramadan. Mereka dipanjangkan umur agar bertemu dengan Ramadan, kerana mereka mengetahui kelebihan Ramadan, mereka mengetahui kedudukan Ramadan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara doa yang kita dengar sebahagian daripada imam-imam mula baca bermula pada bulan Rejab lagi adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa maksud doa ni? Allahumma ya Allah, barik lana fi Rajab, berkatilah untuk kami pada bulan Rejab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Perkara ini sebenarnya dilakukan oleh generasi-generasi awal yang dijaminkan kebaikan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga persiapan untuk Ramadan termasuk dalam sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim menceritakan kepada kita bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sebulan penuh selain daripada Ramadan, melainkan pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban Rasul puasa sebulan penuh. Ada riwayat Rasul berpuasa melainkan hanya beberapa hari saja Rasulullah tidak berpuasa. Bulan Sya'ban iaitu bulan yang sebelum daripada bulan Ramadan. Ia memberi isyarat kepada kita bahawasanya perbuatan tersebut adalah persiapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut Ramadan. Kalau kita baca cerita sebahagian daripada generasi salaf yang mulia, bagaimanakah mereka mempersiapkan untuk bulan Ramadan, sebenarnya terlalu banyak. Cuma secara ringkasnya kita kena faham, mereka telah membuat persiapan bukan sehari, bukan 2 hari, bukan berbulan-bulan sebelum daripada Ramadan. Ini menunjukkan bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan yang cukup mulia, yang perlu ditanam oleh setiap orang Islam dalam hati mereka kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Para generasi salafus salih dulu, mereka membuat persiapan untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Maka bagaimana pula persiapan kita? Jadi pada malam ni kita akan bincang beberapa poin yang penting sebagai persiapan untuk kita berhadapan dengan Ramadan. Amba yakin ahli jemaah yang hadir pada malam ni telah didedahkan dengan bermacam-macam pengetahuan yang berkait dengan Ramadan, yang berkait dengan persiapan Ramadan, yang berkait dengan hukum hakam Ramadan. Dan kita berapa kali dah kita buat daurah di masjid ni, masjid sekitar masjid ni, yang ada sebahagian daripada ahli jemaah yang hadir pada malam ni datang daurah daripada pagi sampai ke petang pada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi mereka telah didedahkan dengan persiapan yang sepatutnya ada untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Cuma pada malam ni, bagi mereka yang pernah didedahkan dengan perkara-perkara tersebut, ia sebagai peringatan. Dan ada mungkin sebahagian daripada kalangan kita yang hadir pada malam ini belum lagi didedahkan bagaimana sepatutnya persiapan yang perlu dilakukan untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Yang pertama sekali adalah niat yang baik. Niat yang baik cukup penting. Sebab kita tak tahu, kita nak sampai kepada bulan Ramadan ni sebulan lebih lagi. Banyak benda lagi yang boleh berlaku sebelum daripada Ramadan ke atas diri kita. Dan mana sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang mana mereka ingat dang dengan Ramadan, rupa-rupanya dang sekarang. Maka dengan niat yang baik sudah mendapat ganjaran pahala walaupun kita tidak sempat dengan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, dan bagi seseorang wa innama likulli imri'in ma nawa, dapat bagi seorang apa yang dia niat. Niat orang yang beriman dikira pahala. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala telah menetapkan, Allah Taala memerintahkan kepada para malaikat menulis perkara-perkara yang baik dan perkara yang jahat, dan Allah Taala menjelaskan perkara tersebut. Sesiapa yang ada keinginan, kehendak dalam hati untuk melakukan satu kebaikan, tetapi dia tidak melakukan kebaikan tersebut, maka Allah Ta'ala menulis baginya satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang baik sudah dikira pahala. Maksudnya niat yang baik, kita niat daripada sekarang, aku apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sempatkan aku pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan aku akan isi dengan ibadat-ibadat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan berpuasa pada siang hari, aku akan melakukan qiyamul lail sekurang-kurangnya 8 rakaat ataupun 20 rakaat, ataupun sekurang-kurangnya aku solat isyak secara berjemaah di masjid, aku solat subuh secara berjemaah di masjid. Niat start daripada awal lagi, dan aku nak peruntukkan sebahagian daripada waktu aku untuk baca Al-Quran. Dengan niat tersebut dapat dah ganjaran pahala. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita sebelum daripada bulan Ramadan, maka niat yang kita hadirkan dalam diri kita sudah mencukupi untuk kita mendapat ganjaran kebaikan yang Allah Ta'ala letakkan dalam bulan Ramadan. Yang pertamanya adalah niat yang baik. Yang keduanya adalah taubat yang jujur, taubat yang benar. Apa maksud taubat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Taubat ini adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia taubat sebenarnya bahasa Arab. Taubat ni dalam bahasa Arab dengan makna rujuk kembali. Dulu kita jauh daripada Allah Ta'ala, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan dosa, kita menyesal di atas dosa yang kita buat, dan kita tinggal dosa tersebut. Kita perbaiki balik kesilapan dan kesalahan kita, bertaubat dengan taubat yang benar. Kerana dia, kerana banyak kebaikan-kebaikan yang kita tidak mampu buat disebabkan penghalangnya adalah dosa. Banyak mana kebaikan-kebaikan yang kita tidak mampu buat, penghalangnya adalah dosa. Kita semayang pun rasa malah. Okey, semayang ni mungkin kita jaga, berjemaah kita rasa malah. Okey, ada setengah orang berjemaah jaga. Nak semayang sunat rasa malah. Okey, ada sebahagian orang dia dapat jaga solat sunat, baca Quran rasa malah, beristighfar rasa malah, selawat kepada Rasulullah rasa malah, nak duduk dalam majlis ilmu rasa malah, nak menuntut ilmu rasa malah. Dia punca daripada kita jadi berat untuk melakukan kebaikan adalah kerana dosa yang membelenggu kita, dosa-dosa yang mengikat kita. Sebahagian daripada ulama menyebut hurrimtu qiyamal lail sanatan bidhanbin amiltu. Aku dihalang daripada melakukan qiyamul lail selama setahun dengan sebab dosa, satu dosa yang pernah aku amalkan. Pernah suatu ketika dia rengang tulang, rajin untuk melakukan qiyamul lail. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalang dia daripada melakukan qiyamul lail. Macam-macam benda yang ada masalah semua. Nak melakukan qiyamul lail ada yang menghalang, tak boleh nak buat. Dia perhati. Dia kata tak lain tak bukan ada satu dosa yang aku buat sehingga aku terhalang daripada melakukan qiyamul lail. Hasan Al-Basri pernah ditanya. Hasan Al-Basri adalah seorang ulama yang besar di zaman tabi'i. Dan dia sempat dengan ramai di kalangan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada sebahagian daripada sahabat mengiktiraf keilmuan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ketika ditanya, ada orang tanya dia, la nastati'u qiyamal lail, saya bukan tak tahu qiyamul lail ni besar ganjaran pahala. Saya bukan tak tahu banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW menyatakan besarnya kelebihan qiyamul lail. Saya bukan tak tahu Nabi SAW sentiasa menjaga qiyamul lail. Saya bukan tak tahu para sahabat sentiasa menjaga qiyamul lail. Akan tetapi la nastati'u qiyamal lail, tapi kami tidak mampu untuk menjaga qiyamul lail. Kenapa? Kata Hasan Al-Basri, qayyadatkum khatayakum, sebenarnya kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu yang mengikatkan dan membelenggukan kamu. Maksudnya dia, jadi kita terbebang, kita jadi berat untuk melakukan ibadat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kerana dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita nak buat, kita nak jaga qiyamul lail, kita nak baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebenarnya pada bulan yang tidak Ramadan pun mesti kita kena buat, tapi oleh kerana bulan Ramadan adalah bulan yang tidak sama dengan bulan yang lain, kita nak tingkatkan amalan kita pada bulan Ramadan. Kadang-kadang masuk pada bulan Ramadan, kita dapati masjid Quran dibuka pada awal Ramadan sahaja, tengah Ramadan sama je dengan bulan-bulan yang lain sebahagian daripada umat Islam. Punca daripada mana? Yang membelenggukan mereka, yang jadi membebankan mereka, memberatkan mereka daripada melakukan kebaikan adalah dosa-dosa yang pernah dilakukan olehnya. Maka antara persiapan yang penting untuk kita berhadapan dengan bulan Ramadan, untuk kita menyambut bulan Ramadan adalah dengan kita bertaubat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Fudail bin Iyad, dia kata lagu mana? Ni perkataan Fudail bin Iyad pula. Kata Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah, idza kunta la tastati'u qiyam al-lail wa siyam an-nahar fa'lam annaka mahbus qad qayyadatka dhunubuk. Dia kata lagu mana? Kalau sekiranya kamu tidak mampu melakukan qiyamul lail dan kamu tidak mampu untuk berpuasa pada siang hari, fa'lam, maka hendaklah kamu tahu, annaka mahbus, sesungguhnya engkau sedang dikurung, engkau sedang ditahan, sedang dikurung, sedang dipenjara. Qad qayyadatka dhunubuk, sesungguhnya dosa-dosa engkau yang membelenggukan engkau, sesungguhnya dosa-dosa engkau yang mengikatkan engkau sehingga kamu tidak mampu melakukan qiyamul lail dan berpuasa pada siang hari. Jadi kita kena membuat persiapan sebelum daripada Ramadan dengan taubat. Taubat ni rukun yang paling besar adalah menyesal. Jadi kita tengok banyak dosa aku buat, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa perut, banyak dosa aku buat. Lepas tu kita kena hadirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan perasaan menyesal di atas dosa-dosa tersebut. Rukun taubat yang paling besar adalah menyesal di atas dosa-dosa yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadmu taubah, menyesal itu adalah taubat. Kemudian kita berusaha sedaya upaya meninggalkan dosa yang kita buat. Dua, yang ketiganya tekad dalam hati untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang pernah kita buat. Ni 3 rukun taubat. Yang pertamanya menyesal, yang keduanya tinggalkan, yang ketiganya tekad untuk tidak buat semula. Dan setiap kali kita melakukan kesalahan, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristighfar kepada Allah setelah daripada dia melakukan kesalahan, maka dia seperti orang yang tidak melakukan kesalahan. Orang yang beristighfar kepada Allah dan orang yang bertaubat kepada Allah setelah daripada dia melakukan kesalahan, dia seperti orang yang tidak melakukan kesalahan. Dalam satu hadis, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertaubat daripada dosa adalah seperti mereka yang tidak memiliki dosa. Muslimin muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara persiapan yang perlu kita kena persiapkan sebelum daripada datang Ramadan adalah kita kena mengetahui mulianya bulan Ramadan itu sendiri. Kalau kita tidak tahu kemuliaan sesuatu, kita tidak akan peduli. Bila kita akan peduli terhadap sesuatu? Ketika kita mengetahui kemuliaan sesuatu. Kalau kita tahu benda tu mulia, kita akan ambil peduli. Kalau kita tak tahu benda tu mulia, kita tidak akan ambil peduli. Kita buat contoh Quran. Quran, kenapa kita mulia? Kita kalau tengok orang letak tanah Allah, cerlang luah putih mata kita. Apa tak tahu. Baik. Lambat dengar orang kutip derma untuk wakaf Quran. Pakai Allah belaka kita. Betul tak gitu kan? Orang ni kata nak wakaf Quran ni, nak wui anak yatim ni. Orang ni nak wakaf Quran, nak wui ke orang susah ni. Padahal kalau wakaf Quran ni zaman ni tu tak perlu pun tempat kita. Sebab Quran di masjid tu pernah tak guna lebih banyak daripada hak guna. Tapi nak wayaknya orang kita ni cukup memuliakan Al-Quran, sebut kata wakaf Quran 100 riyal, 150 pakai awak keluar. Sebab kita menganggap itu adalah benda yang cukup mulia. Nak baca sendiri tak apa jalan dah kita. Nak baca banyak-banyak tak apa, wakaf orang baca boleh gak pahala kita. Jadi apabila kita tahu benda tu mulia, maka kita akan ambil berat. Begitu juga kita perlu mengetahui kemuliaan bulan Ramadan agar kita mengambil berat terhadap bulan Ramadan itu sendiri. Kemuliaan bulan Ramadan cukup apabila kita baca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebut bulan Ramadan Allah taala menurunkan di dalamnya kalam Allah taala yang cukup mulia. Okey, kita tengok daripada Al-Quran dulu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, kalam Allah taala yang maha mulia, yang maha suci di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kemuliaan bulan Ramadan kita dapat tengok daripada Al-Quran sendiri, bahawasanya Allah taala mewajibkan kepada hambanya suatu ibadat yang cukup mulia. Ibadat puasa ni bukan ibadat biasa, ibadat yang cukup mulia, sehingga Nabi SAW menyebut puasa semua amalan anak Adam diganda. Satu kebaikan diganda kepada 10, diganda kepada 70, diganda kepada 700. Malaikat puasa wa ana ajzi bih, tidak disebut gandaan yang khusus untuk puasa, kerana puasa, ibadat puasa Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran pahala dengan gandaan yang tidak terhitung banyaknya kepada hamba-Nya. Ibadat puasa ini diwajibkan di mana? Di dalam bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kelebihan bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila tiba bulan Ramadan, pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup. Syaitan-syaitan yang sering menghasut dan menggoda anak Adam kepada melakukan kejahatan dibelenggu pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan yang cukup mulia. Kita kena letak dalam hati kita, dalam beberapa hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Kita menyambut Ramadan bukanlah kita menyambut bulan-bulan yang lain, bahkan kita menyambut satu bulan yang cukup mulia, yang Allah Subhanahu wa taala buka bermacam-macam pintu kebaikan, pintu rahmat, pintu keberkatan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ini juga termasuk di dalam perkara yang penting untuk kita menyambut Ramadan. Berikutnya lagi adalah di dalam bulan Ramadan, antara kewajipan yang diwajibkan kepada kita adalah melaksanakan ibadat puasa. Ibadat puasa adalah satu ibadat yang memiliki syarat-syarat sah, rukun, perkara yang membatalkan. Maka perlu kita kena belajar
Fiqhus siyam, memahami ibadat puasa. Alhamdulillah, dung buluh gading ni kawasan dung buluh gading ya? Takut silap kah? Dung buluh gading dah tahu banyak kali, banyak mana dah menganjurkan fiqh daurah fiqh puasa bertahun-tahun dah. Jadi yang boleh dikatakan masjid di dung buluh gading ni, Ustaz Mang bawa belaka apa? Hak dalam, hak luar bawa belaka. Daurah pun kuliah maghrib, kuliah subuh. Jadi alhamdulillah lah, sebelum daripada ni banyak dah masjid-masjid di tempat kita, bukan hamba saja, ustaz-ustaz lain yang ngajar bagaimanakah memahami ibadat puasa, bagaimanakah hukum hakam ibadat puasa, agar ibadat puasa yang kita laksanakan bertepatan dengan tuntutan syarak. Jadi antara perkara yang penting, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cuba peringat semula bagaimanakah pelaksanaan ibadat puasa yang bertepatan dengan tuntutan syarak. Hamba yakin hak yang hadir pada malam ni faham belaka dah, tahu belaka dah. Cuma kita sebut juga secara ringkas tentang fiqhus siyam, supaya ia sebagai salah satu daripada usaha kita untuk memuliakan Ramadan dengan kita mendalami fiqh Ramadan itu sendiri melalui majlis-majlis ilmu seperti pada malam yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan puasa mengikut istilah ulama adalah kita menahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada keluar fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Maksudnya, ibadat puasa mengikut istilah syarah ada 3 asas yang penting. Yang pertamanya, kita kena tahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Yang keduanya, waktu dia daripada keluar fajar hingga terbenam matahari. Yang ketiganya, mesti kena ada niat. Ini 3 asas yang ada di dalam definisi puasa mengikut istilah syarak. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara yang membatalkan puasa yang perlu ditahan? Yang pertamanya, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Jadi kalau makan dalam keadaan kita terlupa bahawa kita sedang berpuasa, itu tak ada masalah. Minum dalam keadaan kita terlupa kita sedang berpuasa, ini tak ada masalah. Jimak dengan sengaja, kalau dia bersetubuh dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, payah nak jadi payah. Kita puasa ini, siap dah, kita puasa, payah nak jadi. Andai kata berlaku sungguh, dak ingat dia sedang puasa, tiba-tiba dia bersetubuh, tak ada masalah, dak batal puasa dia. Hak yang batal, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, setubuh dengan sengaja. Jadi kalau makan dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, minum dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, bersetubuh dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa, maka puasa dia tidak batal. Baik, ada satu benda lagi yang perlu kita kena faham, adalah makan dalam keadaan terlupa dia sedang berpuasa, ia tidak membatalkan puasa. Tapi makan kerana tersilap tengok waktu, ia membatalkan puasa. Di lain, kita nak buka puasa, dengar orang bang kita buka puasa, rupa-rupanya bukan orang bang daripada masjid. Kawan kita dia beli baru, headset baru, iPhone 17. Oh, sedap bunyi. Dia beli headset baru kata, contoh iPhone 17 terus. Dia pasang kuat bang, bunyi macam sejik dah bang. Kita gomo juga, rupanya 10 minit lagi nak masuk waktu maghrib. Dan lagu mana ibadat puasa kita? Jawabnya batal. Dosa ke tak? Tak dosa. Sebab kita makan dalam keadaan kita tak sedar. Tapi puasa kita batal. Dan apa batal? Sebab masa saya makan, bukan saya tak sedar saya sedang berpuasa. Hak yang kata tak batal, kita makan dalam keadaan kita terlupa kita sedang berpuasa. Saya makan, saya sedar saya sedang berpuasa, cuma saya silap. Oh, saya ingat garik dah, rupa-rupanya tak garik lagi, maka puasa batal.
wajib kena qada semula. Tak dosa, cuma batal je puasa. Okey, baik. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Kalau muntah bukan disengajakan, termuntah, maka tidak batal puasa. Termuntah, masuk dalam tandah, tengok Allah kobang dah tak ada siapa pula nak basuh, kita main lagu tu tak boleh kita buat muntah. Ataupun kita naik kereta bulan Ramadan, naik kereta, lepas tu budak-budak kecil ramai pula, anak dara kita ke anak kita sendiri ke, tak kira lah siapa pun, dah main ngona kat tu, ngona naik jalan kerik ke jalan mana tak kira lah. Kawan hak dek tepi mutah, wek kita juga mutah. Lagu mana puasa kita dak kata, sebab termuntah, bukan sengaja muntah. Dan antara perkara yang perlu ditahan bagi orang yang berpuasa adalah dia tidak boleh memasukkan sesuatu ain di dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Waktu dia bila waktu dia adalah daripada keluar fajar hingga terbenam matahari. Maksud bila keluar fajar, masuk waktu subuh, maka bermula dah. Tak boleh kita berbuka, kita tidak boleh kita makan masuk waktu subuh. Dan penghujungnya adalah apabila terbenam matahari, itu waktu dia. Lepas tu dengan niat, mesti kena ada niat. Kerana puasa adalah ibadat. Setiap ibadat perlu kepada niat. Mana-mana orang yang berpuasa dia tidak berniat, maka tak jadi puasa dia. Niat ni benda niat. Niat ni adalah keinginan dalam hati untuk mengerjakan ibadat puasa. Tempat niat adalah hati. Mulut bukan tempat niat. Cuma sebahagian daripada ulama, antaranya ulama mazhab Imam Syafi'i, berpandangan sunat melafazkan niat. Tu imam setelah daripada sembahyang tarawih, dia pun kata nawaitu shauma ghadin, kuat dia kata. Salah tak salah. Dia tolong peringat kepada ahli jemaah supaya pakai niat, takut dak ingat nak niat. Mayang saat ni ngatuk dah, dak ingat dah nak niat. Kat gi lepas mayang makan pula, galak pula dak ingat nak niat. Balik rumah galak pula dak ingat nak niat. Tidur takut bangun subuh esok dak niat. Jadi Tok Bilal, Tok Imam tolong peringat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bertolong menolong oleh kamu di atas kebaikan dan takwa. Sebenarnya perkara itu adalah perkara yang comel sebenarnya. Tak ada masalah lah. Comelnya kita tolong peringat kepada orang lain supaya berniat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab niat ni ada sedikit perbincangan lah. Niat kalau mengikut pandangan majoriti ulama kena niat setiap hari. Tapi mazhab Maliki boleh kita niat sebulan. Jadi pada malam pertama kita niat, saja aku puasa sebulan bulan Ramadan. Saja aku puasa sebulan bulan Ramadan. Maka memadai niat sekali untuk puasa sepanjang Ramadan mengikut mazhab Maliki. Cuma sebaik-baiknya lepas daripada kita niat sebulan, kita niat pula setiap malam. Andai kata ada malang-malang tertentu kita dak niat, maka puasa kita keesokan masih lagi sah berdasarkan pandangan mazhab Maliki. Malam pertama kita niat sebulan dah, tiba-tiba hari ke-8 kita sahur, kita puasa dah ingat nak sahur, bangun-bangun subuh dah niat dah malam tu, cuma dah ingat nak sahur. Jadi lembek sikit hari tu, main lapar sangat ni, benda habis makanan kita tengok, kita kenang belaka, dah lapar sangat pergi bazar habis barang kita beli. Masa buka puasa tu makan juga nak qada balik hak yang kita dak sahur tadi. Lepas makan kok dah ngatuk pula, main banyak nyakit dah tua-tua dah makan banyak kok ngatuk dah nak buka mata dah. Lepas kita buka puasa dia buka mata dah, nak mayang warna ni, dapat letak mata kejap, ingat 10 minit je tidur, bunyi orang bang subuh bang subuh terus. Baik, dah gana kita dak niat lepas buka puasa kita tidur lalu bangun subuh. Okey, untuk puasa keesokannya masih lagi sah mengikut pandangan mazhab Maliki kerana kita telah berniat sebulan pada malam pertama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas
ibadat puasa ni, yang pertamanya adalah kita menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kemudian waktu dia daripada keluar fajar hingga terbenam matahari. Yang ketiganya adalah dengan niat setiap hari. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara persiapan untuk kita berhadapan dengan Ramadan adalah start daripada sekarang kita melatihkan diri kita untuk berpuasa. Start daripada sekarang. Kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa adalah pada bulan Syaban. Bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa. Bulan Syaban, bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa selain daripada Ramadan. Ada riwayat Rasulullah berpuasa pada bulan Syaban penuh. Ada riwayat Rasulullah puasa pada bulan Syaban penuh, melainkan hanya beberapa hari saja Rasulullah tak puasa. Kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh pada bulan Syaban? Ada beberapa alasan yang disebut oleh ulama fiqh. Antaranya adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak meraih isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada alasan yang disebut oleh ulama fiqh, Rasul nak raih isteri Rasulullah. Maksud dia, isteri Rasulullah Aisyah, dia menyebut dia tidak sempat untuk qada puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan, melainkan pada bulan Syaban. Oleh kerana isteri Rasul puasa pada bulan Syaban, Rasul nak raih isteri dia Rasul puasa. Dan antara yang disebut oleh ulama sebab Rasul perbanyakkan puasa pada bulan Syaban adalah untuk melatih nak puasa pada bulan Ramadan. Okey, jadi kita cuba latih diri kita sebelum daripada Ramadan dengan puasa. Begitu juga kita kena latih diri kita sebelum daripada Ramadan melakukan qiyamul lail. Bulan Ramadan di antara bulan yang melakukan qiyamul lail besar ganjarannya, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, diampung segala dosa yang lepas. Dosa-dosa yang lepas tu diampung oleh Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amba nak terjemah satu-satu. Ghufira, telah diampung. Ghufira lahu, untuk dia, ma taqaddama, apa-apa yang lepas. Orang yang belajar ilmu tata bahasa Arab, perkataan ma ni dia panggil isim mausul. Isim mausul dia menunjuk di atas umum. Maksudnya secara umum, keseluruhan dosa-dosa yang telah lepas diampung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah termasuk dalam dosa besar juga diampung? Bab ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Majoriti ulama dia kata hanya diampung dosa kecil. Tapi ada juga sebagian ulama kata bukan dosa kecil saja, bahkan dosa besar juga diampung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebenarnya khilaf dalam memahami ayat Quran, dalam memahami hadis, kerana mereka menggabungkan dalil-dalil. Tapi pada hakikatnya bagaimana itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majoriti ulama kata ampun dosa kecil aja. Tapi sebagian ulama kata bukan dosa kecil saja diampun, bukan dosa besar juga diampun. Berlaku khilaf. Hakikat bagaimana serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang mengatakan hanya dosa kecil kerana mereka melihat kepada dalil-dalil yang lain. Ulama yang mengatakan dosa besar juga diampun kerana melihat kepada sebahagian daripada dalil. Sebagaimana pernah kita dengar satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang pelacur diampun dosa oleh Allah Taala kerana apa? Kerana bagi minum anjing. Bagi minum anjing. Allah Subhanahu Wa Taala berterima kasih kepada dia kebaikan yang dibuat sehingga Allah Ta'ala mengampun segala dosa dia. Nanti di antara sandaran bagi ulama yang mengatakan bukan dosa kecil saja diampun, bukan dosa besar juga diampun. Seorang pelacur ni dosa bukan dosa kecil, dosa besar. Allah Ta'ala ampun dosa dia sebab dia bagi minum kepada anjing. Begitu juga di sana ada hadis yang lain. Rasul menyebut ada seorang lelaki yang berbolak-balik di dalam syurga kerana kebaikan dia menghilangkan perkara yang mengganggu tengah jalan. Allah Ta'ala ampun segala dosa dia kerana dia hilangkan perkara yang mengganggu tengah jalan. Kerana kebaikan yang dia buat sedikit, keikhlasan dia tinggi,
Allah Ta'ala memandang dengan pandangan rahmat, sehingga Allah Ta'ala mengampung segala dosanya. Baik, besarnya bulan Ramadan sehingga qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan menjadi asbab dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita latihkan diri kita start daripada sekarang, lakukan qiyamul lail sekurang-kurang. Jaga solat isyak dan subuh secara berjamaah. Ni sekurang-kurang. Orang yang mengerjakan solat isyak secara berjamaah dan orang yang mengerjakan solat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia melakukan qiyamul lail sekurang-kurang. Tambah lagi, jaga solat rawatib selepas daripada kita mengerjakan solat isyak. Tambah sikit lagi, sekurang-kurang kita jaga melakukan solat witir sekurang-kurang 3 rakaat. Malas sangat solat isyak, rawatib isyak 2 rakaat, tambah witir 1 rakaat, 3 rakaat sekurang-kurang. Kita cuba latih diri kita. Tambah sikit lagi, sembahyang rawatib isyak, selepas isyak kita sembahyang 4 rakaat. Lepas tu tambah witir 3 rakaat, buat 7 rakaat. Kita latih diri kita supaya apabila masuk Ramadan kat gigi, ia jadi tak berat. Kadang-kadang jadi berat. Malam pertama tak apa lah, orang ramai, penuh masjid. Penuh masjid, tak muat tepat. Malam kedua sama juga, dah ada 10 malam, jadi macam asal mula. Dah mana? Pas mana ramai-ramai, dia jadi berat. Ya, kita latih daripada awal. Begitu juga kita latih daripada sekarang, memperuntukkan sedikit waktu untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran selah ke, 2 lah ke. Kalau sebelum ni kita baca selah sehari, ni kita buat 2 lah sehari. Kita latih agar masuk bulan Ramadan kita mudah untuk membaca Al-Quran. Last sekali, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita nak pergi kepada sesi soal jawab, last sekali, selepas daripada kita berusaha saat ni, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ni kita cerita tentang usaha kita, last sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadat yang kita buat ketika kita berada pada bulan Ramadan. Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab Al-Hambali seorang ulama besar. Dalam kitab Lataiful Ma'arif disebut lagu mana? Disebut, dia kata qala Mu'alla bin Al-Fadl. Ada seorang ulama nama dia Mu'alla bin Al-Fadl. Dia menyebut kanu, generasi salaf dulu, yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka itu berdoa selama 6 bulan supaya Allah Ta'ala menyampaikan mereka itu kepada bulan Ramadan. Yahya bin Abi Kathir, seorang ulama, disebut lagu mana? Kana min du'aihim, antara doa generasi salafus salih dulu, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu di antara doa dia. Ya Allah, sallimni ila Ramadan, peliharalah aku sehingga kepada Ramadan. Wa sallim li Ramadan, peliharalah Ramadan untukku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah Ramadan itu daripada aku dengan penerimaan yang sempurna. Itu di antara doa yang sering dibaca oleh generasi salafus salih dulu. Baik, muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku rasa untuk malam ni sesi pertama di sini dulu. Kita nak buka sesi soal jawab sesi kedua. InsyaAllah kita akan cuba jawab soalan-soalan yang diajukan oleh ahli jemaah kita. Kita mengharapkan apa yang kita bincang tadi ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita dapat lagi bertemu dengan bulan Ramadan, dapat melaksanakan ibadat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi taufik dan kekuatan kepada kita dapat bertemu dengan Ramadan
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala menerima ibadat-ibadat kita yang kita akan lakukan pada bulan Ramadan nanti. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Pak Minyak tadi kata tengok, kalau kita punya puasa tu, kita esok hari kan. Kalau kita dah ingat waktu daripada maghrib tu sampai ke bulan, kita punya pagi, adakah esok ataupun macam mana Ustaz? Okey, baik. Faham. Jadi kita dah ingat nak niat daripada garik sampai pukul 12. Jadi kita kan kalau pukul 1 tu tukar dah hari. Sebab kita kata tukar hari tu sebab kita pakai waktu yang kita pakai learning. Tidak gitu kan? Jadi pukul 1 lepas pukul 12 tu hari lain dah. Okey, kita kena faham dulu. Mengikut syarak, kita kena faham dulu lah. Mengikut syarak, kita kena faham mengikut syarak. Nanti kita akan cerita lepas kita akan buat kesimpulan. Mengikut syarak, pertukaran hari bermula daripada terbenang matahari. Itu mengikut syarak. Tak apalah, kita mau pakai syarak pun mengikut pertukaran, atau tak ada masalah. Cuma kita nak faham mengikut syarak, pertukaran hari bermula daripada terbenang matahari. Contoh, masa masuk garik ni tadi, malang ni dikira sebagai malang untuk hari esok. Betul tak kita? Sebab itulah apabila esok gaya, malam ni malang gaya. Terbenang matahari telah bertukar hari. Betul tak kita? Terbenang matahari maka telah bertukar hari. Okey, baik. Dalam penggunaan bahasa Arab, perkataan ghadan ni makna dia esok. Ghadan, kita kata nawaitu sauma ghadin. Saja aku puasa esok hari. Kita kena faham dulu, kita ada malam, kita ada siang. Malam bermula terbenam matahari hingga keluar fajar. Siang bermula keluar fajar hingga terbenam matahari. Sepanjang kita berada pada malam hari, perkataan ghadan boleh digunakan untuk siang hari. Cuma perkataan ghadan kalau kita terjemuh kepada bahasa kita makna esok. Cuma penggunaan dalam kita ni pula esok saat ni tu lain. Macam yang bila kita cerita tadi kan. Jadi cakap mudah. Istilah kita kata esok saat itu maksud dia istilah esok. Istilah esok adalah siang hari. Itu maksud esok. Masa kita dalam pukul 3 pagi saja aku puasa esok. Maksud esok yang kita niat saat itu bila? Maksudnya siang hari. Boleh faham ke tak? Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Payah hamba tak payah nak guna ikutlah. Aku nak puasa siang hari. Tak apa lah. Tak boleh kata esok pun. Tak apa. Aku nak puasa siang hari. Dah siang hari bila? Pani ya. Jadi yang penting qasad kita untuk melakukan ibadat puasa berlaku kepada bermula start daripada keluar fajar hingga terbenam matahari. Awak nak niat kau ni ikut pasal awak. Awak nak guna bahasa mana tu terpulang kepada awak. Awak nak guna istilah mana tu terpulang pada awak. Yang penting istilah saat itu betul dengan hakikat dia. Jelas tak? Okey, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kita puasa sunat. Sunat kami Isnin kami. Lepas tu Isnin kami tu jatuh pada hari cerah. Hari 14 daripada bulan Islam. 2. Kita gabung selagi qada. Kita gabung selagi qada boleh ke tak? Dibolehkan. Qada Ramadan boleh digabungkan dengan puasa Isnin kami dan boleh digabungkan dengan puasa hari cerah. Dibolehkan. Jadi sahaja aku puasa qada Ramadan esok serta sunat hari Isnin serta hari cerah. Dibolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan tentang fadilah Ramadan. Jadi mungkin ada orang yang nak masuk Ramadan betul-betul ready. Ada yang rasa biasa je. Dan ada yang menyebutkan ada suatu hadis yang mengatakan siapa yang masuk Ramadan tapi dia tidak dapat keampunan, dia akan masuk neraka dan juga tidak dapat rahmat. Jadi adakah ini satu ancaman kepada kita orang yang beriman? Dan macam mana kita tebas interpretasi kita terhadap hadis itu? Okey, baik. Terima kasih kepada Al-Fadhil.
abang imam kita berkenaan dengan rasa. Dia perasaan ni adalah apa yang hadir dalam hati. Perasaan dia tidak mampu diusahakan. Kita mampu mengusahakan sebab-sebab yang menghadirkan perasaan. Perasaan dia sama perasaan biasa je bulan Ramadan. Kalau ni perasaan luar biasa, tu perasaan. Dia perasaan ni sama dengan cinta, sayang. Cinta dan sayang dia bukanlah suatu benda yang boleh diusahakan benda tu. Benda tu tidak boleh diusahakan, tapi kita boleh berusaha sebab-sebab yang menghadirkan perkara tersebut. Okey, baik. Jadi ada orang bila datang bulan Ramadan, Allah dirasa gembiranya, dirasa mulianya. Ada orang biasa-biasa je. Adakah orang yang rasa biasa ketika datang bulan Ramadan tanda dia saat itu ahli neraka? Jawapannya tidak. Tanda dia saat itu diharam daripada rahmat Allah? Juga tidak. Ia bukan menjadi tanda. Apa yang penting adalah pengisian di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Sekurang-kurangnya, walaupun saya tak rasa, walaupun orang tu tak rasa pun kemuliaan, tapi sekurang-kurangnya dia tidak melakukan maksiat dan dia tidak meninggalkan perkara yang diwajibkan. Manakala mereka yang diberi perasaan memuliakan Ramadan, itu adalah anugerah yang lebih yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Kemudian di sana ada hadis di mana yang maksudnya orang yang masuk bulan Ramadan tetapi dia diharamkan daripada kebaikan, maka dia diharamkan. Mana diharamkan? Dia dihalang daripada kebaikan. Dia tidak mengambil kebaikan pada bulan Ramadan, tidak diampunkan dosa dia, maka diharamkan, dihalang dia daripada semua kebaikan. Itu yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadis ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin daripada kita mengambil berat terhadap bulan Ramadan itu sendiri. Tapi orang yang tidak mengambil berat terhadap bulan Ramadan, selama mana dia tidak mati dalam keadaan syirik, masih lagi dua. Kalau Allah Ta'ala ingin untuk mengampunkan segala dosa dia, Allah Ta'ala ampun. Kalau Allah Ta'ala tidak ingin ampunkan dosa dia, maka Allah Ta'ala akan seksa dia sekadar tempoh masa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi pada penghujungnya, tempat dia adalah syurga kerana dia tidak mati dalam keadaan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan akidah kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni segala kesilapan dan kesalahan kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Okey. Tak ada lawan? Okey, kalau tak ada kita berhenti sini lah. Boleh kan? Okey, jadi kalau tak ada kita berhenti sini lah. Jadi kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allah